Korang nak release stress dengan lagu dalam kereta, tapi audio kereta korang macam sendu sikit ah. Tak sama macam bila korang layan lagu kalau guna earphone ataupun headphone. Dia punya audio balance dia tak sedap yang berterabur. Sebab apa korang dah pasang DSP amplifier ke belum? Tu maksudnya korang kena tambah DSP amplifier lah untuk audio system kereta korang. Nah, Adam Digital keluarkan 3 model DSP amplifier Empire Series yang terbaru untuk korang. Yang ini model EMC 4650. Dia ada 6 channel RCA output dan 4 channel high output. 4 channel ni bolehlah guna untuk kereta-kereta kecil untuk 2 speaker dengan 2 tweeter. Dia punya RMS 80W dan peak power dia 120W. DSP amplifier ni siap ada USB slot. Korang boleh guna OTG cable, boleh play terus lagu daripada pendrive. Untuk model ni dia ada 31 band equalizer, Bluetooth version 5, DSP amplifier support high-res audio. Bukan kaleng-kaleng tau kalau korang nak tahu. Yang kedua ialah model EMC 8831. Dia ada 8 channel RCA output dan 8 channel high output. Yang ni memang untuk kereta-kereta yang banyak speaker lah, sebab channel pun banyak. Kalau tak guna semua channel tu, rugilah. DSP amplifier ni pun support high-res audio sound dan menggunakan Bluetooth version 5 dan juga ada USB port untuk OTG cable. RMS dia 80W dan peak power dia 120W. Dan yang terakhir adalah model EMC 6810. Dia ada 6 channel high input dan 10 channel RCA output. Pun boleh pakai untuk kereta yang pakai banyak speaker. Dia ada optical input dan coaxial output dan dia guna DSD processor. RMS dia pun 80W. Model yang ni pun boleh pakai OTG cable dan main lagu terus pakai pendrive. Ketiga-tiga model ni korang boleh pakai controller dia as optional untuk adjust dia punya time alignment dan dia punya crossover. Lepas tu pula korang boleh setting dan tunekan DSP korang pakai handphone. Macam canggih kan? Korang download app dia, connect pakai Bluetooth, lepas tu terus boleh tune. Kalau korang nak lebih detail, korang boleh connect dengan PC ataupun laptop. Selalunya yang dalam laptop ni memang pro tuner lah yang akan pakai apps ni. Dengan ada benda ni, korang tak payah tukar speaker dah. Satu barang ni pun dah boleh settlekan masalah audio kereta korang. Jadi dapatkanlah mana-mana 3 model DSP amplifier Empire Series ni daripada Adams Digital untuk audio yang bertambah best.